Ingat nak bubuh kerusi kat sini satu. Nanti pokok pisang ni nak buang, keluarkan. So kita nak bubuh macam monumen Jepun punya tu satu kan, untuk lampu punya tu. Ni tak gantung lagi ni, tali tak ada lagi. Tali nak pakai tali kapal tu rasanya. Dia. Jadi kita perata tanah ni semua dah rata dah. Nampak tak? Nanti kayu pallet yang kita dah buat pot macam ni, tapi besar sikit yang tu panjang. Rasa macam nak fokus untuk semua kobis. Yang tu, semua kobis yang untuk nak susun bagi cantik, nampak macam ala-ala fantasi sikit kita punya ni kan. Ini pun jagung ni bukan jagung ni. Ni black corn, lepas tu sweet corn dengan apa lah tu. Satu jagung tu. Ni black cornnya ni. Kita nak buat benih, nak ambil dia nanti buat benih. Dapat beberapa biji je. Sudah rata sikit tanah, licin lagi. Nanti kita dapat rata ni kan, straight bubuh keliling ni. Dia nampak lawa macam ala-ala fantasi punya tempat tu kan. Benda tu kita boleh buat. So bila naik hijau. Itulah ngangan, insyaAllah. Tapi tak apalah, ngangan kita berusaha. Bukan ngangan saja, berusaha. Kalau tak berusaha memang tak jadilah kan. Kita berkursi satu kat sini. Hujan hari ni, walaupun bau lega, kebal demam sikit. Kursi tangan kau kita buang lah dengan sayang itu. Ni avocado dah gemuk-gemuk. Ni rosak tinggi tu. Tu harum manis pun dah. Rasanya harum manis yang akan beli buah tu ni. Yang sana cokanan dengan mango yang merah besar salah ke apa tau. Kita kahwin kan tu dah melekat lah tu. Lihat tu longan Brazil lah, tak salah. Ini avocado. Puas nak balik macam ni, ya Allah. Sabar tunggu. Kosong ni. Anak avocado ni lah. Dia jadi besar macam ni kan. Demam tak kebar lagi. Nak ayam semua dah kubur lah. Nantilah ada rezeki kita robohkan benda ni. Nak masuk kayu-kayu dulu. Ni avocado. Dia besar. Oh, tinggi lah. Alhamdulillah. Puas. Nampak sungguh nak tunggu dia bagi besar kan. Sebab kita semai boleh biji. Mana nak buat kursi cantik lah. Buat kursi ya. Kita buat pula. InsyaAllah.